yang sudah membeli. Abang ke? Boleh balik berada dulu bang, sementara kita menunggu adik-adik kita ni. Kau balik. 1, 2, 3. Hadiah nombor 3. Ya. So mana-mana yang membeli 2 vendor dapat cabutan bertuah Hadiah nombor 3 kita Tanglong Traditional. Ya. Okey. Dapat Tanglong Lagi dapat Tanglong jalan kapur. Nah, balik ambil Tanglong adik. Dua-dua ada. Bukan sini. Mandai. Terima kasih. Okey, Maiwan, boleh teruskan. Okey. Sama-sama. Game dia senang saja. Adik-adik sila naik ke pentas. Tinggalkan ibu apa. Pastikan Pak Ayah cang bukan anak masing-masing naik ke pentas dulu. Ambil naik ke pentas. Adik-adik je. Mak-mak duduk bawah. Okey. Okey. Baik. Game dia senang je. Okey. Game dia senang je. Walau macam mana pun kena dapat hadiah juga. Game dia senang je. Adik-adik ni dia akan buat gaya. Saya bagi contoh Saya bagi contoh. Kalau adik-adik ni buat Spiderman, sumuk dia kena teka. Gaya apa yang dia buat? Berdasarkan gaya itu saya akan bagi gambar. Okey. Saya bagi masa 1 minit sahaja untuk meneka. Boleh Simple je game ni. Kita saja je nak bagi hadiah. Alright. So saya mulakan dengan awak dulu lah. Awak nama apa? Haikal. Mana mak awak? Okey, baik. Haikal jangan bagi tahu. Haikal cuma buat gaya sahaja. Boleh? Boleh Saya bagi contoh. Okey, mak dia kena teka apa anak dia buat Mak dia kena teka. Okey, sekejap Okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Buat gaya kat mak awak. Kita pinjam mic lagi. 1 minit je 1 minit kita dapat 7 saat lagi. Gaya apa tu? Dia termasuk haiwan, masuk superhero. Apa tu kak? Tapi ini dia buat macam superhero lah. Apa dia tu kak? Gaya apa tu? Fikir tak? 13 saat lagi. 10 9 Apa? Betul! Okey, betul saya buka hak tadi. Okey. Baik. So awak menang dapat dekat ayat tepat. Ambil sini dulu. Okey, seterusnya awak ke sini. Mana mak awak?